Ramai tau member aku ke, bos aku ke, kalau naik kereta aku kan, kadang-kadang aku buka pintu, wangi je. Saudara mara pun sama, wanginya. Apa benda ni kan, pakai perfume apa? Lepas tu yang tumpang pun dia tengok lah ni kan, pakai ni ke, beli kat mana? Aku cakap lah dekat kedai RM2. Masing-masing tak percaya. So hari ni aku nak bongkarkan rahsia sebab dah ramai tahu. Aku pakai ni dah lebih 6 tahun untuk perfume ni. Mula-mula dulu memang selalu ada stok, sekarang dah tak ada stok dah. Susah sangat nak jumpa. So bila dah ada, macam gini lah aku akan beli. Kita simpan banyak. So senang. Okay, aku letak dalam kereta dan dashboard, habis je aku terus buka. Dia boleh tahan seminggu 2 minggu lah kan. Seminggu 2 minggu dalam kereta. Tapi sekali kau buka, dia terus melekat kat dalam kereta. Memang wangi, ada banyak bau. So yang bau-bau yang tak, bukan tak sedap, ada bau yang sedap yang aku nak tak ada. Okay, ada bau sea salt lah. Okay, yang ni kebetulan aku jumpa bau berry. So aku borong bau berry dengan lavender sikit. Lavender yang ni sedap. So kalau kereta korang bawa ke pump ke apa kan, thanks me later. Okay, korang pakai benda ni, korang buka je tak sampai 10 saat, kereta korang terus wangi. Alright, settle Urale.